pemikiran Syekh Muhammad Abdul Wahab mengkafirkan orang Islam sangat jelas, termasuk para ulama yang dikafir oleh beliau. Walaupun ada ulama-ulama tertentu khususnya di Arab Saudi cuba membela dengan mentakwil macam-macam, tapi nas daripada kata-kata Syekh Muhammad Abdul Wahab itu adalah jelas. Berterima kasih kepada sejarah, berterima kasih kepada Fuad Wahabi sendiri yang tak ada baik mana, tak ada buai kata-kata tu dalam kitab-kitab beliau. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam video ni saya nak bawa pula pandangan atau kata-kata Syekh Muhammad Abdul Wahab yang menunjukkan bahawa diri dia sendiri pun jahil agama, termasuk guru-guru dia katanya tak tahu apa dia la ilaha illallah, kecuali selepas dia dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ajaran tauhid, maka barulah tahu apa dia Islam. Dia berkata, laqad talabtul ilm wa a'taqid man arafani anna li ma'rifah. Sesungguhnya aku telah menuntut ilmu. Jadi lama juga dah menuntut ilmu tu. Dan mungkin orang yang kenal saya, kata saya ni ada ma'rifah, ada ilmu. Wa ana zalikal waqt la a'rifu ma'na la ilaha illallah. Saya pada waktu itu tak tahu pun makna la ilaha illallah. Wala a'rif din Islam qabla hadzal khair allazi manna Allahu bihi, dan aku juga tidak tahu agama Islam sebelum datangnya kebaikan yang telah diberi kepadaku Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kadzalika masyayikhi, dan begitu juga tok syekh-ku atau tok guruku. Ma minhum rajulun arafa dzalik, tak ada seorang pun daripada mereka tahu perkara tu, yakni tahu la ilaha illallah, tahu dinul Islam, agama Islam. Tak ada siapa pun, tok guru dia semua tak tahu. Faman zama minhu ulama al-arid annahu arafa makna la ilaha illallah, siapa yang mendakwa ada ulama al-arid, dia tahu makna la ilaha illallah atau arafa makna al-Islam qabla zalika al-waqt, ataupun mengetahui makna Islam sebelum tu, atau zama an masyayikhi, ataupun mendakwa syekh-syekh dia, tok-tok dia, anna ahadan salah seorang daripada mereka arafa zalik, tahu perkara tu, faqad kadzaba waftara, dia telah berbohong dan berdusta. Kenyataan ini dia merupakan petikan kata-kata yang masyhur daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab dan menggambarkan pandangan beliau terhadap keadaan agama di wilayah Arid, iaitu Najas. Sebelum beliau memulakan dakwah, walaupun beliau sudah belajar agama, beliau merasakan dia tak reti makna tauhid, tak tahu makna tauhid la ilaha illallah yang sebenar. Hak apa yang belajar dulu tu kosong belaka. Itu dia pula kritik tok guru ulama-ulama semasa beliau tidak memahami apa itu Islam pun tak reti. Islam yang sebenar tak reti. Ini adalah kenyataan yang sangat keras, yang sangat melampau, kerana dia menafikan bahawa ulama-ulama zaman beliau dari itu kata tak betul belaka. Ini satu lagi bukti bahawa fikiran kerah, fikiran melampau Syekh Muhammad Abdul Wahab itu sangat teruk, dan dia seorang saja yang memiliki kebenaran mutlak. Dan pendirian seperti ini juga menjadi asas kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab untuk nak menghukum bid'ah orang lain dan mensyirikkan mereka dan menghalal darah mereka boleh bunuh. Padahal kalau orang melaku bid'ah bukanlah sapa kepada kafir. Begitu juga kalau orang melakukan syirik, kerana dia takwil, tidak boleh dihukum sebagai kafir, halal darah, boleh bunuh, tidak sama sekali. Kerana orang yang melakukan bid'ah, kalau bid'ah tak molek, kalau bid'ah tak betul, adalah berdosa. Begitu juga syirik, orang yang melakukan perkara syirik, jika dia merupakan ulama yang mentakwil, adalah berdosa saja, adik kakak. Tak menjadi kafir, keluar dari agama. Sekarang saja video saya pada kali ini, dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.